Sampai umur berapakah nafkah anak boleh dituntut di mahkamah syariah? Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau anda nak tahu, si ibu ni hanya boleh menuntut nafkah anak di mahkamah syariah selagi mana seorang anak itu di bawah umur 18 tahun. Apabila anak tersebut atas 18 tahun, maka si anak itu sendiri yang perlu failkan kes tuntutan nafkah anak di mahkamah syariah. Sebab anak yang dah 18 tahun ke atas, dia dikira sebagai dewasa. Melainkan kecuali kalau anak tersebut OKU, yang terlantar, yang tak boleh bangun, maka pada saat itu si ibu tetap boleh failkan kes tuntutan nafkah anak di mahkamah syariah walaupun atas 18 tahun.